Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Ali Sofia Abdullah, Guru TV Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini, Sekolah Menengah Agama Marang telah mengadakan majlis perasmian Majlis Perwakilan Murid dan penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda SMAM 2025. Mari sama-sama kita saksikan. Bukan majlis pelantikan pemimpin murid Sekolah Menengah Agama Marang bagi tahun 2025. Sekian, terima kasih. Tahun 2025 dari semasa ke semasa berguna kepada agama, bangsa sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan bagi mencapai standar di Sekolah Menengah Agama Marang. Assalamualaikum Mudir, boleh saya tanya beberapa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Apa harapan Mudir terhadap majlis yang dijalankan pada hari ini? Ya, pertama sekali Alhamdulillah. Jadi majlis kita pada hari ini, majlis perasmian Majlis Perwakilan Murid dan juga penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda SMAM. Alhamdulillah, boleh nampak berjalan dengan lancar. Ini menunjukkan bahawa perancangan yang teliti lah daripada jawatankuasa, jadi daripada pengurusan sekolah dan juga guru-guru dan juga pemimpin-pemimpin muda yang betul-betul lumus menjayakan majlis kita pada hari ini, dan Alhamdulillah tercapai objektifnya. Dan boleh tengok satu cara program lah, salah satu program yang berjalan lancar daripada awal sampai akhir. Alhamdulillah. Ada Mudir ada apa-apa pesanan ataupun nasihat untuk pemimpin-pemimpin muda yang baru dilantik hari ini? Okey, baik. Jadi buat pemimpin muda yang baru dilantik pada hari ini, pertama sekali tahniah. Tahniah kepada mereka kerana terpilih di kalangan pelajar-pelajar yang lain. Jadi apabila sudah terpilih, tunjukkanlah teladan, jalankanlah amanah dengan penuh integriti dan dengan penuh tanggungjawab, dan dia dapat melatih diri pemimpin muda ni jadi pemimpin suatu hari nanti, sama ada di peringkat kampung, di peringkat daerah negeri, maupun di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Ini platform yang terbaik di sekolah. Sebab di sekolah kita membina pelajar-pelajar, kita mendidik, kita membimbing pelajar-pelajar, sama sekali pemimpin muda ni untuk menjadi pelapis pemimpin pada masa akan datang. Okay. Baiklah, terima kasih Mudir. Sama. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Semoga semua pemimpin-pemimpin muda SMAM dapat menjalankan tugas dengan baik. Setakat itu sahaja episod kita pada kali ini. Saya, Nur Ali Batri Syarahan, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang, TV Al-Hikmah saluran perjalanan transformasi anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.